Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa jiwa bangsa kepada pendengar radio DBP yang setia mendengar perkongsian dan segmen-segmen menarik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hari ini anda bersama dengan saya, Syahira Omar, selaku moderator bagi segmen Bicara Karyawan yang akan menampilkan panel yang cukup hebat, yang mana segmen Bicara Karyawan ini akan membedah buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan buku yang akan kita rungkaikan intipatinya pada hari ini. Anda boleh menonton melalui laman sosial Facebook, platform X dan juga YouTube DPP Malaysia. Hari ini juga buku yang akan kita rungkaikan bertajuk Psikologi Remaja dan Masalah Psikososial, yang mana buku ini bagi saya cukup menarik untuk dibaca oleh setiap golongan masyarakat dan dekat pada diri setiap individu kerana setiap daripada kita sebenarnya berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan modal insan dan negara, sama ada sebagai ibu bapa, ahli keluarga, pendidik dan juga masyarakat secara umumnya. Kalau kita lihat kepada dua komponen item buku ini, iaitu antara psikologi dan juga psikososial, nanti kita akan saksikan dan dengarkan apakah perbezaan antara kedua-dua komponen item tersebut. Dan pastinya anda tertanya-tanya siapakah tetamu undangan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Jaslaili Suzana Jaafar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Doktor bersiaran di mana? Di rumah? Di rumah. Buat ketika ini di rumah. Di rumah. Okey, baik. Baik Doktor, saya akan bacakan sedikit latar belakang Doktor. Doktor merupakan graduan ijazah Doktor Falsafah atau PhD dalam psikologi dari Universiti Lancaster, United Kingdom pada tahun 1959. Doktor juga telah berkhidmat selama 33 tahun sebagai pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya. Doktor juga merupakan ahli International Congress of Psychology, ahli Asian Association of Social Psychology dan ahli International Society of Quality of Life Studies. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010, Doktor telah dilantik sebagai Presiden Asian Psychological Association. Sehingga kini, Profesor Jas masih lagi bergiat aktif dalam isu-isu dan aktiviti psikologi serantau, terutamanya di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Baik Doktor, kita akan teruskan kepada soalan pertama kita. Mungkin untuk soalan yang pertama ni, Doktor boleh ringkaskan serba sedikit tentang buku ini dan mungkin secara umum boleh terangkan kepada pendengar kita di luar sana apakah perbezaan antara psikologi dan psikososial. Mungkin ada yang belum tahu makna kedua-dua perkataan tersebut. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Syahira. Kalau saya boleh ringkaskan isi kandungan buku saya ini. Buku saya ini ada 11 bab. Dia sebenarnya ditulis berasaskan kepada buku psikologi remaja saya sebelum ini, dan versi yang baru ini sudah tentulah saya tingkatkan maklumat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan psikologi remaja. Saya masukkan dan saya tambah baikkan dengan penemuan psikologi yang baru supaya lebih contemporary lah. Okey. Secara ringkasnya, psikologi remaja adalah satu cabang daripada bidang pengajian psikologi. Psikologi ni kalau ringkasnya adalah satu kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia. Ya, dia bukan sahaja mengkaji tentang, kalau orang-orang yang tidak tahu dia selalu kalau salah faham mengenai psikologi itu, dia ada segolongan yang berpendapat psikologi itu adalah satu ilmu mengenai orang yang psycho dia cakap, dia itu diketawakan lah, tapi tidak sebenarnya psikologi adalah satu sains tingkah laku manusia yang mengkaji tingkah laku manusia. Jadi ada satu subjek, satu sub bidang dalam psikologi yang meneliti
tingkah laku abnormal, orang-orang yang mengalami kecelaruan. Kalau bahasa pasar kita orang gila lah kan, tapi kalau psikologi tak guna istilah tu. Ya memang ada, tetapi sebenarnya psikologi itu dia merangkumi aspek-aspek tingkah laku manusia yang lebih luas. Jadi psikologi remaja adalah satu bidang dalam psikologi yang besar tadi tu. Dan manakala masalah psikososial adalah satu aspek yang dikaji oleh ahli psikologi remaja yang fokus ni kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, khususnya pada zaman remaja itu 10 tahun lebih kurang jangka masanya itu, apa yang menonjol di zaman remaja itu, apa masalah-masalah psikologi yang dialami oleh golongan remaja. Jadi tajuk buku ni dia psikologi remaja tu besarlah, dan masalah psikososial itu salah satu aspek kecil di bawah psikologi remaja. Okey, baik-baik, saya faham. Dan kalau doktor boleh ingat balik kan, masa permulaan doktor tulis buku ni, apa sebenarnya yang mendorong doktor untuk menghasilkan karya ini dan apa pula cabaran yang doktor sendiri alami semasa penghasilan karya ini? Doktor boleh kongsikan. Okey, yang mendorong saya menulis buku ini, kalau saya rasa kalau orang yang benar-benar berkecimpung dalam bidang ilmu apa sekalipun, dia akan sedar bahawa buku, kalau secara relatifnya, buku bahasa Inggeris lebih banyak daripada buku bahasa Melayu dalam pasaran tempatan. Jadi salah satu sebab utama saya menulis ni ialah sebagai satu orang cakap alternatif lah buku psikologi remaja dalam bahasa Melayu. Sudah tentu buku psikologi remaja dan buku-buku lain banyak dalam buku bahasa Inggeris buku dalam bahasa Melayu tu secara relatifnya sikit kalau kita tengok kan. Jadi ini adalah satu sebab yang mendorong saya untuk menulis dalam buku psikologi dalam bahasa Melayu. Dan kemudian saya dapati salah satu lagi senario yang berlaku dalam masyarakat kita ialah orang banyak yang suka mendengar, yang berminat mengenai bercakap, berbincang dan sebagainya mengenai manusia. Okey, mungkin manusia. Jadi saya dapati, saya rasa Syahirah pun boleh perasan juga bahawa sekarang banyak disebabkan oleh topik manusia ni salah satu topik yang popular. Orang sentiasa nak bercakap tentang orang lain, orang sentiasa beranggapan bahawa dia boleh bercakap tentang aspek-aspek manusia dan psikologi sebagainya. Sehingga kan berlaku dalam negara kita ini orang yang bukan pakar dalam bidang manusia pun dia pun nak cakap juga kan. Betul. Jadi kan saya haraplah buku ni sekurang-kurangnya menjadi satu cara untuk kita bezakan buku ilmiah dengan hasil-hasil tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang bukan pakar, yang ditulis atas tujuan untuk bukan akademik, misalnya bukan ilmiah, misalnya tujuan untuk popular, tujuan untuk glamour, tujuan untuk mencari duit dan sebagainya lah kan. Jadi masyarakat kita saya rasa semua orang perasan bahawa semua orang nak bercakap tentang bidang-bidang yang bukan yang dia tak ada asas pun. Saya tak payah bagi contoh lah, semua orang tahu. Jadi sekurang-kurangnya buku ini saya nak tulis masa saya mula-mula berhasrat nak tulis tu, saya harap sangat bahawa buku ini dapat apabila dibaca oleh orang, dia sekurang-kurangnya dia dapat memahami dan dapat melihat perbezaan di antara bahan-bahan tulisan yang ditulis berasaskan kajian-kajian saintifik
dengan hasil-hasil tulisan yang berasaskan kepada hearsay, pendapat-pendapat peribadi, pemerhatian peribadi, pengalaman peribadi, yang tidak saintifik. Itu bagi saya sangat penting. Jadi saya harap buku saya ini sekurang-kurangnya dapat memberitahu kepada pembaca bahawa ada perbezaan di antara karya-karya popular dengan karya-karya yang saintifik. Itu. Baik. Betul Doktor. Macam sekarang pun kita tengok ada banyak buku, orang kata buku healing lah. Sebenarnya yang membezakan, betul tak Doktor, dengan buku psikologi remaja dan masalah psikososial ni. Baik, seterusnya Doktor. Sebelum tu saya nak tambah sikit. Sekarang banyak orang yang bercakap tentang aspek-aspek manusia yang sebenarnya dia tidak menggelar dirinya sebagai pakar psikologi, tetapi dia kata dia memanggil dirinya sebagai pakar motivasi. Mungkin dia menggelar dirinya pakar motivasi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dirinya sendiri. Ya, jadi saya harap pembaca dapat bezakan di antara kedua-dua itu. Okey, baik. Baik Doktor, disebabkan saya lihat buku Doktor ni fokusnya adalah pada remaja dan kita biasa dengar remaja tonggak negara ataupun pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Namun kita lihat masalah sosial remaja semakin membimbangkan pada era ini dengan segala macam masalah sosial seperti ketagihan dadah ataupun seks bebas, rokok, dan kini ditambah pula dengan rokok elektronik yang seolah-olah dilihat sebagai satu budaya yang alah bisa tegal biasa. Jadi sebagai ibu bapa, apakah inisiatif pertama yang boleh diambil oleh mereka untuk menangani masalah ini? Okey, ini soalan ni memang bunyinya macam satu soalan. Tetapi sebenarnya apa yang Syairah tanya ini sangat kompleks dan complicated sangat kompleks. Dan kita kena faham sebelum kita dapat menjawab soalan ni, sebelum saya dapat menjawab soalan ini, kita kena faham bahawa manusia itu dia adalah satu makhluk yang kompleks. Malah kalau kita lihat adik-beradik sendiri pun tak sama tak sama 100% walaupun kita datang dari ibu bapa yang sama. Jadi kita tak boleh samakan masalah-masalah remaja dalam kes ni. Kita tak boleh melihatnya sebagai satu formula matematik atau formula sains. Misalnya kalau di bidang-bidang sains dia ada formula ada mathematical equation misalnya kan. Tak boleh. Tak ada satu formula pun untuk tak ada satu formula tunggal untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam kalangan manusia ni. Tak sama. Adik-beradik pun tak sama. Jadi bila benda ni macam ni, kita kena faham sebelum kita nak sama ada kita sebagai ibu bapa atau pihak-pihak autoriti yang lain bukan ibu bapa saja berperanan. Ibu bapa, sekolah, masyarakat, pemimpin, especially pemimpin dalam rumah, pemimpin dalam kampung, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam daerah, pemimpin negara, pemimpin negeri, semua autoriti berperanan untuk menangani masalah remaja dalam kes inilah. Okey. Yang kedua, kita nak faham bahawa masalah remaja ni yang macam Syairah sebut tadi ada yang kemurungan, ada yang segala macam masalah, dan kita dapati bahawa masalah ini memang kalau bandingan zaman-zaman dulu, generasi sebelum merdeka, sebelum perang, sekarang ini makin lama meningkat kes-kes masalah psikososial ini, sama ada di kemurungan atau panic disorder lah, anxiety lah, segala macam nama-nama baru yang kita baru kenal. Kalau nak bandingkan dengan zaman dulu, memang hari ini kes-kes bertambah, dan bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia inilah, di semua negara.
Dan sebenarnya ini adalah perkara biasa apabila negara itu beralih kepada sedikit demi sedikit berkembang menjadi negara maju. Okey. Kenapa ini berlaku? Maknanya di negara-negara yang sedang meningkat berkembang dari segi negara membangun, negara maju, memang ada. Semakin maju, semakin tinggilah dia punya masalah psikososial. Jadi masalah psikososial ni seperti yang saya sebut tadi, dia bukan perkara mudah yang simple, yang mudah macam like 1+1 sama juga 2. Dia tak jadi macam tu. Jadi kita faham yang tu. Dan kita kena faham juga apa saja bentuk masalah, sama ada remaja ataupun golongan mana pun sekalipun, masalah itu tidak boleh dia tak boleh diselesaikan satu hari ataupun dengan formula apapun. Kadang-kadang bertahun-tahun. Kita kena bersedia menggunakan, kadang-kadang dengan adik-beradik pun dengan abang teknik lain, dengan adik teknik lain. Sekolah ini menggunakan rawatan treatment lain, yang sekolah lain menggunakan sistem lain. Jadi kita kena bersedia bahawa wujud kompleksiti di situ. Jadi kena tahanlah, kena tahan. Baik. Macam Syairah tanya tadi, apa peranan ibu bapa? Saya nak betulkan bahawa bukan ibu bapa je, semua berperanan. Semua berperanan. Apabila kita melihat remaja atau siapa saja bermasalah, kita kena bersedia bahawa ini mengambil masa. Bagaimana? Apakah langkah pertama? Langkah pertama memahami ciri-ciri remaja itu. Itulah buku ini ditulis ni sebab itulah kan cara kalau kita misalnya kalau kita pergi klinik kan Syairah, doktor akan tanya kita sakit apa, simptom, apa tanda-tanda kita sakit. Oh, kita kata kita sesama, batuk, panas badan, tak selera makan dan sebagainya. Kemudian baru doktor memberi ubat setelah kita memberitahu apakah simptom-simptom yang kita alami. Begitu juga manusia ya. Manusia bila ada masalah, kita kena fahami dia dulu. Dalam kes ini remaja, kita kena fahami dia dulu. Apa yang dia alami? Dia sebab kita semua, kita tidak hidup seorang diri ya. Kita tak hidup seorang-seorang dalam gua ya. Kita hidup dalam konteks. Misalnya kita ada ibu bapa, kita ada adik-beradik, kita ada kawan, kita ada jiran tetangga, kita ada kawan sekolah, kita ada kawan sekerja dan sebagainya. Begitu juga remaja. Kita kena fahami dirinya, karakteristik dirinya, ciri-cirinya, psikologinya, siapa kawannya, dia di lingkungan hidupnya macam mana. Dia tak mudah untuk ditangani. Banyak faktor yang kita kena ambil kira. Tak ada faktor tunggal. Banyak faktor. Dan faktor itu pun dia berbeza mengikut individu. Jadi sebab tu orang yang nak jadi kaunselor atau orang yang jadi sekretaris tu, dia punya tempoh pengajiannya panjang. Pakar dalam aspek tertentu je, dia tak boleh merawat. Kalau dia pakar kemurungan, dia kemurungan saja. Dia tak boleh pakar lain. Maknanya itu kalau ilmu lebih tinggi, kalau semakin ilmu itu semakin tinggi, kita akan fahamlah bahawa ni. Macam doktor juga, ada orang doktor pakar mata. Pakar mata dia tak boleh merawat orang pakar tulang misalnya. Orang yang sakit tulang. Sama. Saya harap saya okey, menjawab doktor, Doktor, cuma saya tertarik dengan doktor yang doktor cakap berkaitan kemurungan, sebab ada tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2023 Kementerian Kesihatan Malaysia. Katanya sebanyak 4.6% atau 1 juta penduduk di Malaysia berusia 16 tahun ke atas alami kemurungan, kebimbangan dan juga stres melampau. Malah hampir separuh daripada mereka pernah berfikir untuk mencederakan diri dan menamatkan riwayat hidup mereka. Sampaikan saya baru perasan lah akhir-akhir ni, rupanya di sekeliling saya ada kenalan yang mengalami masalah yang sama. Kalau dulu mungkin macam jarang kita dengar ataupun mungkin ilmu tu belum diterokai secara mendalam.
Jadi apakah pandangan doktor berkaitan dengan trend yang semakin menaik berkaitan kemurungan ini? Syahira, pertamanya saya selalu tegaskan perkara ini kepada sesiapa yang saya berinteraksi lah kan dengan siapa pun kan. Kalau tajuk ini dibincangkan, saya akan cuba pertamanya saya akan jelaskan bahawa ada perbezaan di antara kemurungan dengan tekanan. Kita kadang-kadang kita terlalu ambil mudah, kita kata depressed lah, kita katakan. Sebenarnya yang kita alami itu ialah tekanan. Misalnya kita tertekan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja kita, atau kita tertekan dengan traffic jam. Kita tak sama ya, tapi sebab mungkin masyarakat dah terbiasa depressed, murung. Betul. Sebenarnya tak, kalau sebenarnya tak, yang kita alami itu sebenarnya tekanan. Stres lah. Stres tak sama. Sebab kemurungan dia bukan benda kecil Kemurungan ni dia kena didiagnose oleh pakar. Kalau nak senang faham, kemurungan ni dia alami tekanan, iaitu salah satu dia punya simptom lah kan. Contoh, lama, ada sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Macam kita stres, kita balik rumah, kita dah relax ataupun kita dah pergi holiday, kita pun okey lah kan. Lupakanlah masalah kat pejabat kan. Kalau kita stuck dalam traffic jam pun, kalau kita dah lepas jam tu, okey je kita kan. Itu tekanan. Kemurungan ni bukan benda yang main-main lah. Dia memang didiagnose oleh pakar. Selalunya kalau senang nak faham, kemurungan ni dia lama, dia tak sembuh-sembuh, dia lama. Atau dia datang berulang-ulang secara konstan. Dia datang, dia baik. Bertahun-tahun benda tu muncul, hilang. Itu kemurungan. Baik. Berbalik kepada kajian tadi kan, yang kajian morbidity tu. Kajian morbidity tu, dia adalah, minta maaf saya cakap, kajian itu mungkin dia kerana dia melibatkan banyak responden, saya pun faham seluruh negara kan. Jadi dia kalau dia tidak mendalam sangatlah, mungkin dia sebab banyak dia punya a big scale kan, skala yang lebih besar. Jadi mungkin dia bertanya beberapa soalan saja yang mengenai kemurungan. Jadi kita kena tengok apabila kita membaca keputusan kajian itu, kita kena ambil keputusan kajian itu dengan hati-hati. Itu maksud saya. Okey, kalau kajian jangan, maknanya mungkin angka yang diberi itu tidak tepat. Kerana dia kajian morbidity itu dia tak fokus pada kemurungan saja, dia benda lain pun dia kaji juga. Ya. Kebimbangan, stres semualah kan. Dia satu kajian yang besar yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Dia banyak soalan dalam tu dan banyak responden satu Malaysia kan. Baik. Jadi keputusan itu kita ambil dengan hati-hati. Kita tak boleh blanket lah, maksudnya kita tak boleh generalize kepada seluruh remaja Malaysia ya. Itu kita kena ambil perhatian lah. Ambil perhatian. Okey, yang kedua, kita tak boleh nafikan ya, memang kemurungan itu meningkat. Tapi macam seperti yang saya jawab tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak berlaku di Malaysia saja, di mana-mana pun. Semakin maju masyarakat itu, semakin tertekan dia, murung dia. Kenapa jadi macam tu ya? Kerana mungkin manusia ini terlalu mengejar keduniaan mungkin, atau terlalu bekerja sehingga kan mengabaikan psikologinya. Ni dengan ayat yang mudah ya, mengabaikan aspek-aspek lain, aspek-aspek kebajikan diri, kesihatan diri ya. Jadi banyak, bila negara tu semakin maju, masyarakat tu semakin maju, dia fokus kepada materialistik. Dia mengabaikan benda-benda kebajikan, benda-benda psikologi, benda-benda yang bersifat dalaman. Ini dia lupa, misalnya dia nak take a break, rehat, pergi jalan-jalan, dia nak lupa benda-benda yang keperluan-keperluan rohaninya. Itu berlaku di mana-mana. Di semua negara di dunia ni kan. Jadi sehinggakan manusia itu, dalam kes ini remaja, dia daya tahannya lemah.
Dirinya lemah, jati dirinya lemah. Kalau nak senang faham lah. Dia tak kuat, dia jadi orang yang lemah, dia tak tabah. Jadi bila ada ujian atau masalah tertentu di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya, dia tak tahu apa nak buat. Faham? Itu. Dia tak tahu nak menangani masalahnya. Kita kena faham masalah ini dialami, masalah ni di mana-mana pun ada masalah. Dialami oleh semua orang, tak ada orang yang tak ada masalah. Tetapi yang membezakan kita ialah cara kita menangani masalah itu. Jadi baik. Kemurungan, anxiety atau apa saja masalah-masalah psikososial yang dialami oleh anak-anak remaja kita sekarang ataupun orang-orang dewasa yang lain, psikologis dapati bahawa ini yang lemah. Faham? Dalaman itu, kekuatan diri itu yang lemah. Sebab kita mungkin dah semakin maju masyarakat itu, semakin sekular, dia meninggalkan perkara-perkara itu, dia lupa. Ini kajian psikologi ya, ini bukan cakap-cakap sewenang-wenang. Kajian psikologi. Memang ada kajian, betul. Itu secara ringkas lah Syairah. Okey doktor, pada akhir bab buku ni kan doktor ada sebut tentang 3 jenis tingkah laku berdaya tindak, iaitu daya tindak berfokuskan masalah, daya tindak fokus penilaian dan juga fokus pada emosi. Mungkin doktor jelaskan sedikit tentang strategi daya tindak ini kepada para penonton dan pendengar di luar sana yang tidak begitu jelas tentang daya-daya tindak ini. Daya tindak ni dia perkataan coping. Kadang-kadang kita hari-hari pun cakap tak boleh cope lah. Sebenarnya daripada perkataan cope tu lah coping. Coping skill, kemahiran berdaya tindak bahasa Melayunya. Kemahiran daya tindak ni psikologis berdasarkan kajian-kajian saintifik lah ya, mendapati bahawa ada cara macam mana kita menangani masalah yang kita hadapi. Yang pertamanya yang berfokuskan masalah itu maksudnya kita cuba selesaikan masalah yang kita hadapi itu secara langsung dengan sumber masalah itu. Misalnya kalau kita katalah nak balik kampung hari itu traffic jam kan, okey. Apa cara nak buat? Kita secara berfokuskan masalah adalah kita fokus kepada puncanya. Kalau ambil highway ni jam, jadi kita pergi masuk jalan kampung. Atau kita ataupun kita berhenti banyak kali. Masalah misalnya katalah banyak kerja. Jadi sudah stres, tertekan, kerja banyak tak siap. Jadi sakit kepala lah mula. Jadi kita pecahkan tugasan kita itu kepada langkah-langkah yang lebih kecil. Kita beritahu pada diri bahawa okey, pagi ni nak selesaikan 2 kerja. Petang ni nak selesaikan 2 kerja lagi. Malam ni selesaikan 1 kerja lagi. Bila dah siap tu rasa kepala tu lega. Maknanya kita susun dalam kepala, okey nak buat ni. Itu adalah daya tindak berasaskan masalah. Kemudian kalau daya tindak berasaskan emosi, dia lebih kepada emosi. Misalnya kita tertekan, macam mana kita nak menyelesaikan masalah, kita fokus pada emosi. Misalnya kita tenangkan fikiran dengan kita ambil cuti. Kita take a break, kita pergi makan angin, kita berubah angin supaya daripada tertekan atau sedih, mungkin kita sedih, kita kehilangan seseorang yang disayangi, kita sedih. Jadi untuk menghilangkan rasa sedih, kita pergi holiday untuk tenangkan fikiran, atau kita pergi masjid, iktikaf dan sebagainya. Atau kita pergi belajar teknik-teknik cara untuk relax. Kalau dalam psikologi, teknik-teknik relaxation teknik macam mana. Maksudnya dengan mudah kita urus emosi kita itu. Sama ada sedih, takut, tertekan, gugup, dan sebagainya. Kita urus emosi yang kita alami. Dan satu lagi penilaian itu macam tu juga, cara kita menilai masalah itu dari perspektif mana. Sebab masalah atau ujian macam saya sebut tadi ni semua orang alami ya. Kalau bukan namanya hidup lah kalau tak ada masalah dengan ujian kan. Tapi psikologis mendapati kadang-kadang cara kita melihat masalah itu pun kadang-kadang menyebabkan masalah tu jadi lagi teruk. Misalnya saya selalu cakap dengan student saya bahawa
Mungkin zaman dulu, zaman-zaman you sekolah dulu, saya bagi contoh zaman-zaman sekolah you melihat kek, sebiji kek itu adalah kek yang bulat, rasanya manis, ada lilin ke atas dia, ada gula dan sebagainya. Tetapi mungkin bila umur you dah 30 contohnya, tetap kek yang sama tetapi cara melihat kek itu sudah berbeza. Okey? Jadi cara you menginterpretasikan hidup you berbeza. Kek yang sama, okey, masalah yang sama tetapi cara you menilai, melihat, menginterpretasi masalah itu berbeza. Okey, mungkin masa kecil-kecil dulu, kalau masa sekolah dulu mungkin datuk dan nenek meninggal, ya sedih, itu saja. Tetapi kalau bila sudah dewasa, mungkin mak dan ayah meninggal, mak mertua meninggal ataupun tetap orang yang disayangi meninggal, tetapi cara you melihat, menginterpretasikan masalah itu sudah berbeza. Padahal isu yang sama. Itu salah satu lagi teknik coping, berdaya tindak, cara kita menginterpretasikan masalah itu. Menarik. Panjanglah Syahirah, kena beli. Kena bacalah buku ni. Doktor, cuma saya tertarik tentang berkenaan dengan zaman kita yang sekarang ni ada kemudahan teknologi yang sangat mudah, sampai ada AI apa semua tu lah kan. Dan kebanyakan masa remaja ni kebanyakannya macam banyak tertumpu kepada media sosial ataupun internet lah, senang cerita. Jadi adakah dengan penggunaan ataupun orang kata ketagihan media sosial menyebabkan ada kesan negatif kepada remaja yang akhirnya akan menyebabkan masalah psikososial? Ya Syahirah, banyak sangat kajian psikologi mengenai perkara ini. Ya, kesan media sosial kepada banyak aspek psikologi manusia, banyak sangat-sangat. Kalau you Google pun banyaklah sampai tak ada masalah kalau sesiapa yang ingin memahami isu ini dengan lebih lanjut. Memang kalau boleh disimpulkan dengan satu ayat saja, memang ahli-ahli psikologi dapati bahawa media sosial sama ada apa saja platform social media, Facebook ke, Instagram ke, Twitter, whatever, Google, whatever, semua tu dia ada baik buruknya. Jadi kedua-dua aspek, sama ada baik atau buruk, itu sama-sama dikaji oleh psikologis. Baiknya apa, buruknya apa, faedahnya apa, kesan buruknya apa, itu memang dikaji banyak sangat oleh psikologis. Kalau kita tak boleh halang anak-anak kita daripada terdedah kepada benda ni, sebab social media ni dia ada kebaikan dia juga. Ya, macam ChatGPT tu, kalau kita nak tahu ilmu apa-apa sekarang cukup mudah ya, kita nak ketahui apa-apa jawapan, just tekan je dah dapat jawapan kan. Jadi ada kebaikannya. Jadi kita tak boleh halang anak-anak remaja kita daripada social media ini. Nanti kita tertinggal ke belakang, Syahirah. Tapi seperti mana juga benda-benda lain Syahirah, benda makan pun, garam ke gula pun kalau terlebih pun tak boleh. Jadi sama. Jadi kita kena kontrol dari segi, sekarang banyak apps misalnya apps yang boleh monitor anak-anak kita dan sebagainya. Sama ada mak bapak nak buat ke tak buat saja. Sama ada pemimpin kita nak bagi prioriti pada benda ni atau tidak. Itu baik doktor. Ada penambahan lagi? Ada. Itu je, okey. Jadi kita telah sampai ke soalan terakhir, doktor. Untuk soalan terakhir, doktor mungkin boleh berikan sedikit harapan dan juga nasihat kepada pembaca dan juga pendengar kita pada hari ini, terutamanya kepada golongan remaja. Nasihat-nasihat untuk mereka ni, doktor. Okey, saya sebagai ahli psikologi walaupun saya juga seorang kakak, seorang ibu, seorang guru dan sebagainya, tetapi dalam konteks ini sebagai ahli psikologi remaja, saya ingin
menegaskan di sini bahawa golongan remaja adalah, dia tak lama sebenarnya sebab kalau kita banding dengan zaman dewasa dia lebih lama. Golongan Betul. remaja ni paling-paling 10 tahun, 12 tahun yang sebenarnya dia adalah psikologis mendapati bahawa zaman remaja ni adalah satu zaman yang penuh eksperimen. Dia adalah transisi daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Jadi kepada golongan remaja, kepada golongan ibu bapa, siapa-siapa saja yang mendengar, semestinya lah bila kita berada dalam keadaan transisi, mestilah ada dugaan-dugaannya, cabaran-cabarannya. Jadi kepada remaja, ibu bapa dan siapa-siapa pun, pertamanya kita janganlah buruk sangka senang cakap. Buruk sangka kita nak labelkan remaja ini sebagai buruk perangai atau teruk atau rosak dan sebagainya. Itu tak betul. Kita bagi ruang kepada mereka untuk mencari identiti. Zaman remaja ni dia adalah satu zaman mencari identiti. Jadi of course lah banyak cabaran banyak cabaran. Bukan kepada ibu bapa, pada ejen-ejen sosialisasi yang lain, tetapi kepada remaja tu sendiri. Kita kata kita stres dengan diorang. Diorang pun stres juga. Sebab ada perkara-perkara, diorang pun ada perkara-perkara yang diorang perlu belajar. Banyak dari segi sosialnya, moralnya, terlalu banyak perkara yang mereka harus belajar dalam waktu 10 tahun, 12 tahun itu. Mana dengan exam pun masa tu jugalah, masa tu lah SPM, masa tu lah kan. So kita first, perkara pertama yang kita mesti buat ialah kita fahami diri kita dulu. Ini termasuk remaja. Cuba untuk memahami diri, cuba belajar bahawa apa perkara-perkara yang anda perlu belajar dan ubah ketika zaman remaja ini. Apakah identiti yang anda inginkan tanpa mengorbankan hubungan anda dengan ibu dan ayah, guru-guru dan orang-orang di sekeliling anda. Itu Syairah. Okey, baik doktor. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Saya rasa masa kita begitu singkat. Saya rasa banyak lagi perkara yang saya nak ketahui tentang buku ini. Dan sebagai kesimpulan, sebenarnya setiap pada kita lah yang mencorakkan generasi masa hadapan, bermula sebagai peranan individu, seterusnya sebagai ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan cara yang baik dan akhirnya akan membentuk masyarakat yang sejahtera pada masa hadapan. Terima kasih juga kepada semua pendengar dan pelayan media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka yang sama-sama mendengar segmen kita hingga ke akhir rancangan. Anda boleh dapatkan buku ini dengan 3 cara. Sama ada membelinya di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harga RM56 ataupun secara dalam talian melalui pautan dbpniaga.my dengan harga RM47.60 ataupun kalau nak murah lagi boleh beli dengan melalui jendela DBP iaitu e-buku dengan harga RM37.05. Jangan lupa kongsikan perkongsian pada hari ini dan teruskan menyokong buku-buku dan rancangan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya akhiri segmen pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.